kita syurga neraka pun Tuhan sudah tentu. Ya ustaz tu masuk ke dalam buku tu ialah takdir pada Lauh Mahfuz. Tapi sebab kita tak ada asah, berasa boleh faham ilmu akidah dengan hanya baca buku, tak perlu ngaji, tu istilahnya bodoh sombong gitu dah. Dah lah bodoh sombong pula kesing ngaji. Akhirnya dia beli buku sendiri, dia baca sendiri, dia sesak sendiri. Gitu dah. Sesak sendiri dia. Sudah salah dalam memahami tulisan tu. Gitu dah. Hamba baca kitab-kitab tu banyak ya. Menjumpa dalam kitab-kitab ya menulis takdir yang sudah tertulis itu hanya setakat kiamat. Hanya ya menjumpa gitu dalam buku. Tapi maksudnya ia tertulis pada Lauh Mahfuz. Bukan takdir ia Tuhan menentu itu hanya setakat kiamat. Bukan. Okey, itu kita sudah selesai berbicara yang lepas.